Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Selamat datang ke Stadium MPAJ untuk minggu perlawanan yang keempat di saingan FAS Women's Super League 2025. Perlawanan yang kedua yang kami bawakan kepada anda yang akan berlangsung sebentar nanti melibatkan pasukan Penang Real CJFC berdepan dengan MBSJ FC. Satu perlawanan yang pastinya akan saya bawakan bergandengan dengan sahabat saya, saudara Rozaidi Tarmizi. Perlawanan yang sepatutnya berlangsung pada pukul 5.30 petang tadi terpaksa ditangguhkan kerana cuaca yang tidak membenarkan untuk aksi perlawanan sebelum ini diteruskan. Namun begitu sudah pun dimulakan untuk sepak mula perlawanan minggu yang keempat antara Penang Real CJ berdepan dengan MBSJ. Barisan pemain muda berdepan. Kali ini kita menyaksikan ada kebangkitan, ada serangan kemarahan yang dilakukan oleh Penang Real CJ. Adriana, lambungan dan percubaan awal untuk jaringan yang pertama mengejutkan MBSJ. Sujud syukur dilakukan oleh pemain Real CJ memerangkap kedudukan pertahanan MBSJ. Satu tindakan yang cukup baik. Steffi sedikit teragak-agak untuk melakukan clearance, menantikan tindakan Oralia di pintu gol. Mereka perlu berkomunikasi dengan lebih baik. Kredit untuk Uzma yang berjaya untuk melakukan umpanan. Kredit untuk Balkis melakukan lambungan. Dan kredit untuk tindakan penyudah yang cukup tenang. Sabri, hanya satu peluang yang diperlukan oleh pemain-pemain muda ini. Kita memperkatakan dari utara tanah air ini, Penang Real CJ tolakan ke sebelah kanan. Jaya lepas, kali ini tidak offside, masuk ke dalam kotak penalti. Ada tu lambungan terlepas, namun ada lagi peluang, boleh dimanfaatkan. Respon segera yang berjaya dilakukan oleh MBSJ dengan menyamakan kedudukan melalui Syafiqah. Gerakan yang bermula dari sebelah kanan akhirnya disempurnakan oleh Syafiqah. Pantas jaringan penyamaan berjaya dimiliki oleh MBSJ. Satu penyudah yang cukup baik. Kelekaan untuk pemain-pemain Real CJ terus dihukum. Syafiqah penjaring gol penyamaan. Cantik tolakan daripada Syafiqah, dan percubaan kali ini menewaskan. Kalisha Alia buat kali yang kedua. Satu larian bertenaga dilakukan oleh Adrina, saya kira akhirnya memberikan jaringan pendahuluan untuk MBSJ. Mendahului ketika ini, memadam kelebihan yang dimiliki oleh Real CJ. Satu lorongan yang cukup tepat, timing yang begitu baik, larian yang dilakukan oleh Adrina. Tiga pertahanan terperangkap. Satu kesilapan di bahagian pertahanan, agak mudah untuk lorongan itu dilakukan. Agak bergelut pemain Real CJ untuk melakukan clearance. Berlaku kemerosotan. Persembahan permainan ditunjukkan. Sekali lagi terperangkap pada ketika ini. Satu tolakan dan jaringan dilakukan sekali lagi oleh Adrina untuk jaringan kedua pribadi dan gol ketiga MBSJ. Sekali lagi gerakan yang dimulakan oleh Asdidah di bahagian tengah agak lambat untuk Alisha Darwisha untuk menutup ruang sekaligus memberikan jaringan ketiga untuk
pasukan MBSJ. Jaringan kedua Adrina dalam perlawanan ini, jaringan keempat untuk musim ini. Tidak ada tindakan penyelamat yang mampu dilakukan oleh Kalisha dalam jarak seperti itu, Sabri. Beliau bijak melepaskan diri daripada kawalan pertahanan Real CJ. Intan Sera dengan sepakan sudut untuk MBSJ. Lambungan mencari rakan, berjaya dilakukan oleh Siti Asnida ataupun Fatin Syahida sebenarnya yang melakukan tandukan itu. Kita nantikan pengesahan jaringan. Afrina sebenarnya yang melakukan tandukan berpunca daripada sepakan sudut ini. Ya, inilah kelebihan yang boleh digunakan oleh pasukan MBSJ. Mereka mempunyai ramai pemain dengan susuk tubuh yang lebih tinggi berbanding dengan Real CJ. Dan jelas bagaimana cukup mudah untuk Afrina dapat menghasilkan tandukan tersebut. Hantaran yang cukup berkualiti dari Intan Afrina membuka akaun jaringan dalam pentas Liga Super FS. Dari Intan Sera, sekali lagi lonjakan namun begitu terlepas. Adrina dengan tolakan ke belakang, dihantar agak rendah, terlepas pula kawalan untuk memberikan gol yang kelima. Nur Balkis mengambil giliran untuk mencetak nama selaku penjaring gol bagi MBSJ. Ya, satu hantaran yang cukup baik ke dalam kotak penalti berpunca dari kesilapan pertahanan. Dua pemain berada di situ tetapi tidak ada clearance dilakukan. Balkis yang berada di bahagian atas pertahanan terakhir pasukan MBSJ menjaringkan gol keempat untuk pasukan mereka semakin selesa. Jadi sekali lagi Real CJ dihukum dengan jaringan kelima ini. Dalam separuh masa pertama yang masih lagi berbaki kira-kira 10 minit. Tolakan cantik kali ini untuk Intan Sera, tidak offside. Dia sempat untuk melihat kepada pembantu pengadil dan meletakkan bola ke dalam gawang gol Real CJ. Sorakan dan juga kerakyat. Jaringan yang ke-6. Intan Sera tidak melepaskan peluang untuk turut mencetak nama selaku penjaring gol. Perhatikan bagaimana tolakan dari Nur Syafiqah. Beliau tidak diberikan tekanan. Bola itu lalu dicelah dua pemain Real CJ. Kemudiannya Intan dengan ruang dan masa yang cukup besar sempat melihat ke arah pengadil seperti yang anda katakan sebelum. Satu tolakan mudah saja mendapatkan jaringan ke-6 MBSJ. Jaringan pertama di perlawanan ini 6 jaringan. Jadi saya lihat Alisha, Darwishah, Husna dan juga Anis perlu memainkan peranan mereka untuk membendung 3 di bahagian tengah untuk MBSJ. Satu lagi kawalan dilakukan oleh Intan. Tolakan ke tengah, tampanan masuk. Tidak berdepan sebarang masalah. Jaringan demi jaringan tercipta untuk MBSJ. Kali ini barulah mereka mencatat angka 7 jaringan dalam satu perlawanan. Bermula daripada Lee Shin Yi sebelum Intan Sera melakukan kawalan dan hantaran ke tengah. Jaya disempurnakan. Hat-trick daripada Adrina memberikan jaringan ke-7 bagi MBSJ. Ya, sekali lagi Nur Adrina menjaringkan gol yang ketiga untuk dirinya, gol ke-7 untuk MBSJ. Hat-trick pertama untuk musim ini menyertai Intan Sera Anissa. Apapun mereka memburu angka ke-10 itu, Sabri. Percubaan kali ini terpaku Natrah Amani. Tidak sampai 10 saat anda menyebut angka 10. Ianya menjadi realiti, bukan lagi fantasi. Ya, satu jaringan yang cukup cantik. Saya kira kali pertama Natrah ditewaskan dengan bola yang begitu sukar, begitu cantik. Dan di sini Syazrin mendapatkan satu rembatan yang cukup baik. Perhatikan ataupun
Zinji sebenarnya berada di sana. Teknik yang cukup sempurna, sudut atas yang dicari. Natrah tidak berpeluang untuk melakukan tindakan penyelamat. Satu tolakan yang terus saja disia-siakan, dan begitulah tamat perlawanan antara Real CJ dan juga MBSJ dengan keputusan penuh. Perlawanan menyaksikan Real CJ tewas 1 dan MBSJ mengutip 10 gol.